Cara bertaubat lepas berzina. Bagus. Allah tak heran dosamu banyak. Allah ajib, Allah hairan kenapa tak mau taubat. Sedangkan Allah suka sangat mendengar taubat hamba-Nya. Cara taubat ada dua cara. Tengok jenis dosa. Kalau dosa dengan Allah 3 syarat. Dosa dengan makhluk 4 syarat. Dosa dengan makhluk apa dia? Dosa kita curi duit dia RM1,000. Kita tak tahu. Maka taubat 4 syarat. Pertama, menyesal. Kedua, tidak mencuri lagi. Ketiga, berazam tak mau curi lagi. Keempat, pulangkan RM1,000 itu. Sesat taubat Tuhan terima. Tapi kalau zina bukan dosa dengan orang, dengan Allah. Zina, isyak dadah, minum arak, tak tutup aurat, berjudi, itu semua dosa dengan Allah. 3 saja syarat. Berhenti berzina, tak mau berzina dah. Berazam tidak lagi berzina, menyesal takut kepada Allah. Allah ampun selalu. Allah ni Ghafurur Rahim, sangat pengampun, sangat kasih sayang.